Jom sama-sama kita tengok view drone tapak projek Mukim Apam, Pasir Mas. Ini adalah tapak projek yang keempat di Pasir Mas dan merupakan projek yang ke-33 di Mahabah. Keluasan keseluruhan di sini iaitu 5.7 ekar, di mana kita dapat mengeluarkan 31 unit tanah lot banglo. Dengan keluasan minimum bermula 5,402 kaki persegi sehingga 6,781 kaki persegi. Tanah di sini sangat-sangat cantik, bebas banjir, lokasi strategik dan dekat dengan segala kemudahan, antaranya Taman Seri Kantan 850 meter dan Taman S.L. Panglima hanya 780 meter sahaja. Klinik Kesihatan Cerang Hangus 2.4 km. Masjid Mukim Batu Karang hanya 3.4 km sahaja. SNU Arab Darul Saadah 3.2 km sahaja. Rania Sofia Resort hanya 2.2 km sahaja. Konsortium Memandu Sejati Erat hanya 3.4 km sahaja. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas hanya 6.4 km sahaja. Sekolah Kebangsaan Kampung Baru 4.6 km sahaja. Bandar Baru Pasir Mas hanya 6 km sahaja. Hospital Besar Pasir Mas iaitu 8.5 km sahaja. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melati hanya 8.5 km sahaja. Ibu Pejabat Polis Pasir Mas 8.5 km sahaja. Petronas Kampung Gaung 8.2 km sahaja. Yang nak beli ikan atau sayur dekat juga dengan pasar di Bandar Tasik Raja hanya 9.8 km sahaja.